sikit macam mana persiapan sampai malam ni? Ada persiapan? Okey, untuk persiapan kita RZ member memang persiapan kita dalam masa 1 tahun lah. Tapi untuk kita di tapak event ni daripada malam ni, sebelumnya kita dah start 2 minggu awal persiapan dari segi untuk preparation daripada stage, marketing sponsor, untuk kenapi peniaga-peniaga dan macam-macam dia lah. Kita settle benda tu 2 minggu sebelum. Jadi kali itu improvement apa banding tahun ni? Apa keunikan untuk tahun ni? Ada apa ingat? Okey, kalau untuk tahun ni keunikan RZ member ni, dia awak panggil untuk tapak event je lah macam biasa, tapi kita buat satu slogan, mana kempen keselamatan jalan raya, zero kemalangan. Kita memang tahun ni kita nak sifar kemalangan daripada peserta-peserta yang join RZ member 8020206. Jadi perasaan RZ member dapat active sponsor daripada pengajar yang sekolah pintar. Okay. So macam mana perasaan dan apa dilihat? Okey, untuk tahun ni kita alhamdulillah mendapat main sponsor, title sponsor daripada Petronas Sprinter. Satu nama yang dikenali seluruh, bukan daripada Malaysia saja, tapi Asia dan seluruh negara ramai yang tahu tentang brand Petronas Sprinter. Jadi bila Petronas Sprinter bersama-sama dengan RZ member bersama-sama dengan Petronas Sprinter, kita rasa the next level. RZ member tu bukan satu event yang yang suka-suka yang kita nak buat. Memang kita ada satu benchmark yang kita nak capai benda tu. Jadi kalau macam dari sebelum ni, data sebelum ni ada berapa orang? Tahun ni target berapa kalau dengan persiapan nanti? Untuk tahun ni kita bersedia menerima pengunjung tu dalam 130 ke 150 ribu orang. Sebab kita punya kawasan ni kita sewa 54 ekar. Kawasan untuk event RZ member ni 54 ekar keseluruhannya. Jadi tapak ni besar. InsyaAllah boleh memenuhi rider-rider yang seluruh Asia yang datang sini. Kalau dari segi vendor ramai tahun ni? Tembok. Dari segi vendor memang orang Terengganu kata memang nembok tu. Memang penuh. Rasanya litar ni rasa tak silap saya dekat 1 kilometer lah. 1 kilo. 1 kilo penuh sampai ke belakang. Jadi ada lagi orang nunggu? ada lagi tapi tak boleh tau. Tengok kita cuba tahun lepas pula. Okey. Okey, target dah. Apa lagi dia? Berapa negara tengok ada join ni? Okey. Apa dah? Okey. RZ member ni dia biasa dengan Singapura, dengan Thailand. Tapi yang syoknya rider daripada Thailand tahun ni makin ramai. Tadi ada dalam 10 biji lebih 15 biji macam tu baru sampai ke tapak event daripada Thailand lah. Diorang Thailand ni mungkin daripada Hat Nyai apa semua lah, sampai ke Terengganu. Okey, kalau dari segi kerajaan pula import event ni macam mana? Dah kata apa tu? Okey, kalau dari sudut kerajaan negeri Terengganu, dia sangat-sangat menyokong event RZ member ni lah. Maknanya dia support kita dari segi dita ni. Dia bagi kita apa yang kita nak cukup, apa yang kita nak, dia permudahkan segala urusan kita. Alhamdulillah. Tapi korang kena ingat, biasanya tagline RZ member yang kental pasti sampai. Tapi tahun ni kita dah tukar. Yang santai pasti sampai, insya-Allah. Okey.